Okey, kawan-kawan, sekarang saya nak buat eksperimen cara menyuburkan tanah yang sudah keras. Dalam eksperimen saya nak cuba pakai buah betik untuk melembutkan tanah yang sudah keras. Okey, mula-mula saya letakkan betik dekat tanah ya. Ini tanah ini keras tau. Saya nak guna tanah ni untuk tanam pokok. Kalau tanah keras, pokok tak boleh hidup dengan subur. Jadi saya ingin cuba letak betik sebagai kompos untuk melembutkan kembali tanah dan memberikan semula nutrien pada tanah. Selesai letak betik ni, saya akan tutup dengan tanah. Ini pun keras juga tau tanah ni. Ini kulit siput tau. Saya buang. Ratakan sampai betik tu tidak kelihatan. Ratakan semua. Okey, sekarang sudah siap. Ini betik ni masih rasa lagi ni. Nak kambus betul-betul. Okey. Sudah siap. Kita tunggu dalam tempoh seminggu atau 2 minggu, tengok tanah dia macam mana. Okey. Selepas 2 minggu kita dah boleh semai benih ataupun letak pokok dekat tanah ni lah. Ikut kita lah nak tanam pokok apa. Okey, sekian.